Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuruliana binti Muhammad Kamal. Saya graduan PGDT iaitu program Diploma Pengajaran Lepasan Ijazah. Sepanjang saya mengambil kursus tersebut, saya telah menjalani praktikal. Jadi pengalaman saya sepanjang praktikal itu amatlah seronok. Saya menjalani praktikal di salah sebuah sekolah rendah dekat Kedah, dekat Alor. Waktu saya menjalani praktikal tersebut, sebagai aktiviti yang telah saya uruskan bersama pelajar-pelajar sekolah. Contohnya macam saya uruskan program memasak bersama pelajar, hari KT, sambutan Hari Merdeka. Lepas tu, cara saya handle pelajar tu, saya suka mengadakan aktiviti berkumpulan. Jadi lebih menarik minat mereka lah. Contoh mereka dalam kelas yang saya mengajar tu, mereka suka kalau saya buat soalan kat depan, mereka jawab ramai-ramai macam. Jadi saya harap untuk pelajar-pelajar, bakal-bakal pelajar yang ingin atau berminat untuk mengambil program tersebut, silalah ambil program ni, kerana program ni sangat menarik dan membantu graduan-graduan yang berminat untuk bergelar seorang guru. Untuk Umi dengan Abah, Kak Long nak ucapkan terima kasih banyak sebab Umi dengan Abah selalu support Kak Long. Waktu Kak Long mula-mula belajar lagi, waktu Kak Long sekolah menengah lagi sampailah sekarang, Kak Long sampai diploma, lepas tu degree ni diploma balik. Umi dengan Abah selalu support Kak Long, selalu hantar Kak Long belajar sana sini. Umi dengan Abah tak perlu putus asa. Jadi Kak Long ucap terima kasih sangat. Sayang kat Umi dengan Abah.